Okay, bila dah ada emas macam ni, contoh ni 1 dinar. Okay, ada lagi emas sama ada you emas investment ataupun emas macam ni, barang kemas. So tak kisahlah, you ada emas apa, yang penting emas lah. Okay, macam ni barang kemas. So ni 15 gram. So 18 hari ni dah ini bergadai dekat 20,000 juga. Okay, yang tu kelebihan dia adalah duit kita dalam emas ni. Okay, duit kita dalam emas ni. So maknanya kalau kata you nak jual ke emas, boleh pakai jual emas. Ataupun kalau you nak gadai pun boleh gadai. Sebab emas ni dia aset kewangan yang atas diri dia sendiri. Dia tak bergantung kepada mana-mana alat. Macam duit, dia bergantung kepada negara tersebut. Tapi emas, dia bergantung kepada diri dia sahaja. So you nak gadai kat Malaysia boleh, nak pergi kat Mekah nak jual pun boleh, tak ada masalah. Dekat mana-mana negara semua accept emas ni. Okay, macam mana nak dapatkan gap emas ni? Senang je. Sebab Public Gold dia dah mudahkan kita. Dia buat gap account Public Gold. Kita beli emas sikit-sikit serendah RM100 je. So buatlah sebulan 1 gram, setahun dah ada 12 gram. Lebih kurang 12 gram hari ni dekat 6,000 lah lebih kurang. So itulah cara untuk menabung dengan emas. Okay, kalau nak tahu buka gap account ni boleh contact saya. Dekat ada kat bio saya ada contact saya. Boleh contact saya sekarang.